Come along with me as I explore Mount Faber Park and discover its amazing views. The atmosphere is peaceful and surrounded by greenery, making it a great place to relax, film vlogs, or capture cinematic shots. And at night, the city lights create a stunning view from the hill. Salary is just as high. Then the access changes.
ya. Tempat menarik juga untuk korang nak cycling ataupun korang nak aktiviti dengan family untuk macam rasa feeling-feeling hutan. Salah satunya Mount Faber. Relax. Cuma itu je lah. Korang banyak nak berdaki naik atas. Jadi, any komen? Hello guys. Kalau korang plan tu nak pergi this type of adventure, right? The best korang bawa mesti ada hat, cuaca panas, kan? Ada kipas, emergency. Bila tengah jalan naik atau bukit naik tangga, at least ada juga kipas kau. And then one thing, the best sebelum masuk this kawasan, janganlah minum manis-manis ya. Nanti awak attack, awak invite nyamuk-nyamuknya sekali. Ya ke? Betul ke nyamuk? Ya. So, mungkin nanti episod akan datang tempat-tempat yang menarik. Kasih aku check it out. Tempat-tempat yang menarik akan post lagi dekat, dan follow aku kat YouTube channel. Subscribe, like and share. Kalau korang ada sembarang nak komen, boleh komen kat section bawah. Dekat comment section ataupun you all can just any feedback, okay? Ataupun korang dah pernah pergi sini. So, yeah. Ataupun mungkin tempat-tempat yang menarik yang untuk korang boleh suggest us to go. Mungkin yang kita belum pergi lagi. Yes, correct. Okay, itu je. See ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.